bersama ahli parlimen Muar Syed Saddiq di media sosial. Bagaimanapun dia menjelaskan itu sebahagian adalah sebahagian daripada tuntutan kontrak kerjanya dan meminta masyarakat untuk memahami mengenai perkara itu. Speechless teman, tak tahu nak cakap apa. Bella sendiri mengaku bahawa itu adalah merupakan komitmen kerja, kontrak kerja dia dengan Syed Saddiq. Jadi adakah apa yang mereka tunjukkan, momen-momen sweet yang mereka tunjukkan selama hari ini adalah merupakan antara kontrak kerja? Dan bagaimana pula cerita yang ini? Mari kita tengok. Jadi, ada ke yang berlari-lari memberikan support kepada Syed Saddiq untuk menghabiskan lariannya dalam Iron Man tu juga merupakan kontrak kerja? Kontrak kerja, kata orang Perak. Ya ke? Ada ke? Ada ke apa itu? Tu yang teman pening ni. Makin hari makin teman tak tahu nak cakap apa. Tapi realiti je sampai sekarang memang tak ada apa-apa pernyataan lah daripada demo berdua dari sudut emosi dan juga cinta ke jenjang pelamin tu. Tak nampak lagi. Teman risau kok kita semua tertipu aja. Ataupun apa yang demo lakukan ini boleh dikatakan sebagai terikatnya demo secara sosial disebabkan oleh pengaruh-pengaruh netizen, ataupun sebenarnya memang melebihi daripada skop kerja, melebihi daripada kontrak kerja. Cuma dari sudut psikologinya tidak nampak keselarasan daripada perkataan yang mengatakan ini hanya kerja, hanya kontrak kerja. Tapi daripada tindakan melebihi daripada kontrak kerja lah gamaknya. Takkanlah berlari-lari ngejar YB Syed Saddiq supaya menghabiskan larian itu termasuk dalam kontrak kerja.